Okey, sekarang kan kita ada satu Honda Jazz ya. Tentang OIC plug dia nampak. Yang tu satu kering. Yang ini tengok dia basah kan? Okey, yang ini pun basah juga. Okey. Dan juga yang ini pun basah juga. Okey, ni bermakna berpunca daripada OIC plug dia ya. Jadi terpaksa kena tukarkan lah OIC plug dia dan juga off cover gasket dia one set. Jadi kereta ni datang memang dalam keadaan yang tak berapa orang kata cantik di dalam enjinnya. So kita pun terus proceed untuk bukakan enjin untuk kita tahu awal lah. Dalaman dia oil seal, kita nak tukar oil seal semua dan juga dia punya gasket lah. Dan kita akan buka dan kita tengok apakah yang terjadi di dalam. Korang tengok betapa orang kata gentungnya gitu kan. Nampak tak? Okey, sini kita tunjukkan beberapa gambar keadaan di dalam enjin dia. Amat-amat true. Dan kita terus buat Allah lah untuk pembersihan dan sedikit gambar yang kita dah bersihkan dan juga yang kita dah cuci. Okey, jadi kita akan tunjuk proses yang seterusnya di next episode part 2.